Saya kerat leher dia sekarang juga, letak atas meja ni. Khatib takut main dengan Omar nak kerat leher je. Nabi kata relax. Bukan relax lah, sabar. Innahu qad syahida badran. Tak boleh begitu Umar. Aku respect dia ni. Kenapa aku respect dia? Dia ni veteran perang Badar. Nabi dia ada satu perangai. Kita kena ada sikap ni. Nabi sangat hormat veteran. Macam dalam masjid kita kan ada veteran tentera, veteran polis. Orang Malaysia je tak hormat veteran. Tentu orang putih semua hormat pada veteran tentera. Thanks for your service. Kalau jumpa pakcik-pakcik pakai pingat ke naik bas, dia beri tempat duduk. Orang Malaysia kesian, tak hormat langsung. Nabi dia respect veteran. Jadi bila orang nak marah, sabar, dia veteran perang Badar. Kau kena respect sama dia. Sebab ahli Badar ni banyaklah keistimewaan dia. Sebab itu kisah Hatib bin Balta'ah direkodkan dalam Quran. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu uduwi wa aduwukum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang beriman, jangan kamu jadikan musuhku dan musuhmu sebagai kawan setia yang kamu sampaikan pada mereka rahsia-rahsia hanya kerana kamu sayang pada mereka. Surah Mumtahanah ayat 1. Hatib dimaafkan.